Thank you. Yang dah order, thank you. Ramai pula order. Saya belum start lagi ni. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Bantu tap-tap screen guys. Bantu tap-tap screen. Bantu tap-tap screen yang masuk. Bantu tap-tap screen saya. Yang belum follow saya. Bantu follow saya guys. Bantu follow saya. Yang belum follow. Semoga dimewahkan rezeki, dipermudahkan urusan yang membantu saya. Terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih. Sengit ke? Ha? Korang nampak sengit ke? Sengit ke? Rasanya tak kot. Saya terasa macam sengit pula. Saya rasa macam sengit macam ni. Thank you yang bantu tap-tap screen. Yang bantu tap-tap screen, terima kasih ya. Terima kasih yang bantu tap-tap screen. Terima kasih bantu tap-tap screen, terima kasih. Yang mana belum follow saya, bantu follow saya guys. Bantu follow saya guys. Hari ni saya nak ajar macam mana nak makan buah cara yang betul. Okay. Kita nak cakap banyak, tengok je. Kulit limau, asam boy, cili belacan.
Thank you follow. Hmm? Apaan?
Waalaikumsalam. Aku ajar cara makan buah yang betul. Kau makan-makan macam makan chicken chop dah. Aku akan buah hari-hari macam ni lah. Ni aku tunjukkan diri aku yang sebenar. Semalam tak. Selalu dalam mimpi macam ni. Hakikatnya ke tangan je. V. Aku sebut V je. Ataupun B. Sebut lebih tak boleh. Kan kena sound lagi kan. Kena warning lagi kan. Kau ajar. Aku sokong dia tak boleh. Kan tak boleh. Masalah aku kau tak sokong. Dia sokong dia. Mana taknya? Thank you Anjan. Thank you. Yang belum follow tolong follow. Tak boleh. Sensitif. Sejak hari ni, sejak pada hari ni aku tak boleh pakai tangan. Benda beli susah, buat apa senang-senang. Betul? Carut-carutlah. Aku dapat pahala, aku redha je. Yelah kebiasaan aku. Sikit-sikit. Lepas tu, tap-tap sikit mulut. Lazat. Sekejap mungkin tak wajib. Itu letak kat ni, kat riba. Apa benda pakai kat ni, pakai kat leher. Mak Saleh pun tak buat macam tu. Dia tengok kau pun gelak. Tahu?
Hello, sorry. I take my glass. Uh, my wine glass tak ada. Ada whiskey glass je. Astaghfirullahaladzim. Eddie Coco, thank you join. Video apa tu? Video apa tu? 3GP. Video 3GP ke? 3GP dah tak pakai sekarang. Aku buat video 8K. Aku just slot dekat ni, dekat tele. Nanti DM. Aku jual slot murmur je. Nyala ke tidak kau ni mic ni? Dengar suara aku? Dengar kan? Dengar ke? Dengar ke? Oh, dengar. Okay. Dia macam Europe ke macam Jepun? Jepun tak ada noise cancellation. Noise cancellation dia tak ada, bising.
Itu, maafkan saya. Kau tengok je lah, nak tengok tak nak? Tak nak jangan keluar. Aku nak ajar cara makan buah ni. Tak marah, geram ni. Dah lah petang. Tengah hari tadi aku punya account ni kena apa? Live kena restriction. Alasan katanya aku menjual luar platform. Mempromosikan menjual luar platform. Acik dia katanya. Account mystery, just scrolling. Thank you, John. Gelak je.
Thank you, Anjan. Guys, pukul 12 lebih. Pukul 12 nanti video baru saya keluar. Yang belum, tolong share, like, komen, save dengan apa? Repost, guys. Tolong ya. Bantu saya. Thank you, Anjan. Thank you. Ramai pula tengok aku makan beradab ni. Akep, Daus. Thank you masuk. Wedding by dia punya pisau siap. Kau kena cakap sayang putih. Tu sedap aku. Aduh, hai. Ni cara makan buah dengan betul. Tu je. Kan aku cakap sayang putih kan berabuk sangat, orang tak faham. Boleh. Walaupun gaya aku biasa macam ni, aku tetap bangga dengan bahasa aku sendiri. Just scrolling, thank you. Bantu tak film. Kau tengah kerja ke apa, Kep? Ke dah balik? Ke cuti? Aku
sambil tunggu ni sekarang. Habis live ni dalam pukul 10 ke. Off. Dalam pukul 10 ke aku nak on jap. Sebelum release. Oh ya ke? Tak apalah. Baru nak ajak join sekali. Dah scrolling, thank you like. Orang tengok colour ni mesti orang fikir air lain ni. Tak, kan teh Cina. Tak minum teh Cina dia. Chinese tea. Chinese tea. Apa yang salah Astaghfirullahaladzim. Aku cakap benda yang betul. Asal cepat sangat aku makan buah ini ya. Berapa minit aku lah. 40 minit tu. Oh. Sebab aku makan pagi tadi je. Lepas tu balik jogging pula. Kelindan Roro. Macam kelindan Roro Bin. Kelindan lori tu logik lah. Kelindan Roro Bin first time aku dengar. By the way, thank you John. Farhana Lela, thank you John. Oh. Farhana ni affiliate juga. Terima kasih.
Pukul 12 kan ada video baru keluar. Pukul 12 kan ada video baru keluar. So siapa yang nak ambil boleh untuk bantu promosi. Sebab saya sendiri pun tak boleh post kat akaun saya. Sebab under copyright. Itu video Akish pun saya dah kena dah. Yang saya delete balik tu. Oh. Dah jadi mangga manis. Sepatut mangga ni mangga masam. Dah masak lah. Baru je beli semalam. Allah. Patutlah lembik dia. Sorry. Aku pun gelak untuk diri aku sendiri. Saya tak potong. Thank you yang beli. Thank you. Oh, beli dari affiliate. Thank you. Dah lah penat.
Thank you, John. Hai. Oh, tak perasan ada orang bagi ni. Ada orang bagi gift tadi. Tak perasan. Sorry. Thank you. Semoga dimewahkan rezeki. Siapa yang dia bagi gift tadi? Siapa? Boleh check tak? Siapa macam boleh check? Tak boleh. Tak nampak. Tak tahu. Dah end live nanti pun nampak kot. Guys, pukul 12 guys. Pukul 12 ada video baru. Yang mana affiliate saya tu boleh gunakan video yang ada. Itulah korang nak buat macam mana pun. Saya benarkan. Yang dah follow, terima kasih banyak. Yang share, yang follow, yang share, yang beli, yang tap screen, yang repost. Terima kasih banyak. Semoga dimewahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan harian. Amin. Guys, ada apa-apa soalan nak tanya guys? Saya tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Saya tengah memikirkan something sebab saya ada beberapa video yang tengah dalam proses. Video-video ni lah, video-video review. Ada beberapa tengah tunggu jawapan. Ada yang dalam proses untuk buat. Maybe minggu depan kot release dia. Semua antara projek-projek untuk menaikkan sale lah. So untuk bantu juga affiliate saya. Dan in future mungkin bulan itu saya release produk bulan apa lupa saya. Sekejap saya check balik. First produk saya release berapa bulan itu Saya release produk ni what time pula 14, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Orang bulan 3 lepas raya atau lepas raya haji. Saya akan keluarkan satu lagi ni. Dalam proses R&D sebenarnya. Saya akan keluarkan satu lagi produk. So combo selepas ni akan ada combo 3 ni ataupun combo 4 botol. So untuk produk keempat tu tunggu je. Saya tak boleh nak bagi tahu dulu. Okay, lepas raya haji rasanya kot. Lepas raya haji. Saya tengah settlekan promotion yang ni dulu. Alhamdulillah sale agak okey. So saya tunggulah. Tengah siapkan R&D dia dulu. Untuk sukatan-sukatan saya tengah buat lagi. Makan dengan sengkuang sedap je. Makan dengan sengkuang pun sedap. Betul? Saya pernah makan dengan sengkuang. Dengan sengkuang okey, dengan tomato okey. Dengan yang pernah buat tembikai boleh. Tembikai pun sedap. Makan dengan nanas pun sedap. Dan timun Jepun pun sedap. Sento ni yang mana Sento pernah beli rasanya. Ya betul. Nama biasa tengok. Mama Ayash.
Gelak pula dia. Betul lah. Rasanya je. Silap sento dengan just scrolling ni orang yang sama ni. Ke orang yang berlainan, aku rasa orang yang sama ni. Baik. Apa salah ada dua nama gambar kapten ni? Oh tak. Dia jadi double. Salah. Saya bukan YB. Sento ni siapa lah? Oh. Patutlah. Aduh. Hai. Oh tak sama. Okey. Oh. Cepat jawab aja scrolling ya. Tak sama. Ya. Lekuk. Ya baru order tadi. 2 set. Alhamdulillah. Repeat 2 set. Mantap. Selalunya repeat 1 set je. Ada yang sebelum ni beli sebotol. Lepas tu yang kali kedua repeat tu beli 1 combo terus. Lekuk ni dia beli combo. Lepas tu dia repeat 2 set combo terus. Dalam masa rasa tak sampai sebulan kot. Tak sampai sebulan dah repeat. Cepat betul. Dia kaki asam macam saya juga. Guys, siapa yang pernah pergi Korea guys? Korea atau Vietnam? Siapa yang pernah pergi guys? Saja-saja yang tanya. Tak ada tak apa. Thank you, thank you. Thank you. Like, just scrolling. Just scrolling ni aku syak dia. Diorang je aku syak. Lah, biar je lah. Sebab dia selalu masuk. Lepas tu akaun memang akaun stalking ni akaun. Akaun stalk. Bukan akaun betul je. Thank you Anjan. Lalas meratah asam ni pakai jari juga. Tadi dengan ada pakai ni kan. Pakai gerepu. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini bukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah. Nah, diriku semangat hidupku. Sayang dengar. Patutlah share promosi apa. Sebelum dia. Thank you yang beli. Thank you. Semoga dimewahkan rezeki. Siapa yang beli tadi? Saya rasa dari affiliate ni. Sebab tak keluar kat live ni. Itulah Shia tu. Dia tak boleh nyanyi lagu sayang tu. Masih promosi apa. Yang dia buat. Apa. First time dia keluar balik untuk promosi GV12 tu. Rasa macam pelik juga sebab dia tak nyanyi langsung. Dia bagi penonton je nyanyi. Ingatkan sebab dia apa. Suara dia tak sedap ke. Demam ke. Lepas GV1 baru dia keluar statement. Yang dia tak boleh nyanyi lagu tu. Dalam kes mahkamah rupanya.
Cendol Abang Sa. Thank you, join. Start bulan, pertengahan bulan atau hujung bulan ni saya akan buat double live lah. Double live di 2 platform. Tak boleh sebut sangat, nanti saya dah serik kena warning. Platform merah. Di warna merah. Sayang, dengarkan permintaanku, jangan ragukan cintaku. Oh, Rahmat Kamatra, minggu depan dia nyanyi lagu ni ya, favorite song. Favorite song dekat karaoke. Semalam pun dia nyanyi favorite song juga. Tapi minggu depan top first, nombor pertama lagu tu. Thank you yang like, thank you just scrolling. Fit relax, thank you join. Sayang, dengarkan permintaanku. Terasa bagai ditusuk sembilu bisa, pedihnya entah bila akan terhenti. Berkasih rindu asma berapi, terbakar hanya. Sana hujan tak? Korang punya tempat hujan tak? Kat sini dah 2 hari dah. Hujan main-main je. Bila hujan main-main, bahang naik semacam lah. Dia jadi panas. Bahang sangat. 2 hari. Tak payah jogging lah. Dah berpeluh-peluh lah. Jogging jangan cakap lah. Memang basah habis. Just 1 minute, 1 more minute, 1 more minute. 1 more minute, I will end my life. Bukan end my life, end my life. This life. 1 more minute. Saya nak end live dah. Terima kasih kepada semua yang dah yang follow, yang beli, yang order, yang like, yang share, yang repost. Terima kasih banyak guys. Terima kasih banyak. Semoga dimewahkan rezeki. Setakat live ni ada, banyak juga order masuk. Alhamdulillah, terima kasih banyak semua. Tak sangka pula banyak order masuk. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah order. Semoga dimewahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan harian semua. Ya, Sento, kenapa tu? Yang kalau order sekali lagi tukar macam dengan kulit limau boleh ke? Hah? Bila? Yang tadi dah lepas dah. Mana boleh tukar dah?
Tu boleh cerita tepi. Tu cerita tepi nanti. Tu nanti cerita tepi. Tak diceritakan live. Tak dicerita dalam live. Nanti orang marah. Nanti cerita tepi Akan datang cerita tepi. Yang cerita dalam ni. Okay guys, thank you banyak. Thank you yang beli, thank you yang repost, thank you yang share, thank you yang like. Thank you yang tolong tap screen. Terima kasih banyak. Semoga dimewahkan rezeki, diberi kemudahan, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan harian korang. Assalamualaikum guys. Sentuh, terima kasih. Terima kasih Sentuh, repeat order. 2 set tu, terima kasih banyak.